Penganalisis politik James Chai dilaporkan sudah dilepaskan selepas diambil keterangan lebih 8 jam di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 28 April. Difahamkan, James yang juga bekas pembantu kepada bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dilepaskan pegawai penyiasat pada jam 6.30 petang. Beliau sebelum itu tiba pada jam 9.59 pagi untuk membantu siasatan berkaitan projek semikonduktor bernilai 1.11 bilion ringgit yang disokong kerajaan. James yang kini menetap di London dilihat memakai baju berwarna putih dan berada di tempat penumpang sebuah kereta Proton Persona berwarna putih sebelum masuk ke pejabat SPRM. Sejak awal Mac lalu, James dicari oleh SPRM yang kemudiannya mengeluarkan notis mengesan individu bagi mengesannya. Susulan itu, SPRM menerima surat daripada peguamnya bertarikh 9 Mac lalu yang memaklumkan bahawa James Chai tidak dapat hadir untuk dirakam percakapan dengan alasan kos penerbangan dan kekangan pekerjaan.